Dalam urusan duniawi, Nabi SAW katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Walaupun di zaman Nabi SAW tak ada motor, tapi bukan bermakna seseorang kalau ke masjid naik motor itu salah satu kesalahan. Oh, tak ikut Nabi. Nabi jalan kaki atau naik unta. Jemaah Nabi setiap hari Sabtu, biasanya dari Masjid Nabawi ke Quba setiap hari Sabtu, kadang-kadang rakiban wa masyian. Kadang-kadang Nabi mengendarai kenderaannya Nabi unta lah, atau kadang-kadang jalan kaki. Lah sekarang ramai kaum muslimin yang pergi ke Quba tu naik bas, naik basikal. Adakah menyelisihi Nabi? Tak. Sebab apa? Ini dalam urusan dunia, bro, yang ditarik untuk kemaslahatan agama. Maka ini dibenarkan dalam Islam. Walaupun naik kapal terbang tak ada di zaman Nabi, kalau kita pergi haji naik kapal terbang, boleh? Boleh. Orang kalau dah kepala degil, hati keras, dia tak nak terima ni. Kenapa kena beza-bezakan? Ya kena bezakanlah. Mana satu yang perlu ikut Nabi dan mana satu yang ada kebebasan. Kerana sunnah Nabi SAW itu pun bertingkat. Dan sunnah tu apa? Apa yang dibuat Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diiktirafkan atau ditakrir oleh Nabi. Sahabat buat, Nabi tak buat, tapi ditengok oleh Nabi dan Nabi tahu dan Nabi membenarkan, maka itu pun juga sunnah Nabi SAW. Dan ini perlunya belajar. Duduk dalam majlis ilmu baru tahu mana satu sunnah yang kita kena follow 100% dan yang kita ada kebebasan untuk buat walaupun Nabi tak buat.